masuk four-way lock ni. Okey, kita nak terjun dalam air. Ni tak lalu dah di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat belaka semuanya, kepada followers ataupun subscriber saya. Okey, pagi ni saya nak pergi off-road. Di Jeli di Jeli. Sekarang dah pukul 8.33 pagi. Yang tak follow ataupun tak subscribe dulu. Kita tengok video-video yang akan datang. Sebab follower saya kebanyakan dia tengok saya punya video, tapi dia tak subscribe. Tolong subscribe, bagi semangat dekat saya untuk teruskan berkonten. Meter saya tak sempat tukar lagi. Bunyi tali meter tu, dia pusing-pusing dia bunyi. Aduh, stres juga. Kalau duduk belah sini tak dengar sangat. Kalau duduk dekat driver, memang kuat bunyi. Kita nak pergi minum kopi dulu. Ada sahabat saya ABY yang Pajero hitam QCQ tu, dia dah sampai. Saya singgah kedai saya sekejap tadi. Apakah pengembaraan yang menanti kali ini? Kita makan minum-minum dulu. Sampai. Allahu Akbar. Okey dulu, Pak Skala belum lagi. Orang yang sama yang pergi di Kanaba itu. Makan dulu. Kalau masak separuh, memang comel awak. Awak kan gini, comel boleh. Itu dia. Ini roti bakar, habis ini telur dengan tu, habis dah. Okey, tarik. Tu, ya. Okey, Assalamualaikum. Kembali lagi. Okey, saya dah masuk barisan konvoi. Saya tak tahu dan saya tak kenal siapa-siapa pun setakat ni,
kecuali ABI lah, Pajero hitam tu. Dia ada dekat belakang saya. Di depan saya ni ada dalam berapa biji 7 ke 6 biji lah dekat depan. Saya follow je, masuk line convoy ni lah. Untuk ke checkpoint seterusnya adalah di masjid untuk kita mendirikan solat Jumaat. Sekarang dah pukul 11. So kami menggunakan jalan kampung je. Saya tak pernah lalu sini, tak pernah sampai pun. So ni adalah kelebihan mengikuti konvoi. Jadi jalan-jalan yang tak pernah kami masuk ataupun saya masuk, kita masuk. Jalan kampung biasa je lah, estate biasa je. Bukan estate ni, jalan kampung je, jalan kecil. Jalan ni menghala ke Jeli nanti. Saya tak tahu pasal apa diorang nak lalu jalan ni. Sebab kita ada jalan lurus tadi, nak ke Jeli, jalan highway. Mungkin nak merasa kot, nak merasa sebelum memasuki trek yang sebenar. Okey, kita parking sekejap. Saya tak tahu ada urusan apa lagi. Meeting. Kampung Sungai Setan, Satan. Sungai Satan. Sungai Satan. Sungai Satan. Marah kau ke lah. Nama tak tobik kau. Kita nak gori-gori ayam dulu. Balik. Lalu berat sahabat. Okey, kita nak masuk di rumah orang ni. Lapik-lapik dulu. Boleh. Oh, banyak nasi remuk, sambal. Okey, pertandingan pecah telur 2 butir seorang dah. Jangan lebih dah, 2 butir dah. Orang jatuh 2 butir. Pecah telur mana dah? Oh, tengok orang jatuh buat kerja pecah telur. Tengok Farid Allah. Ya. Kita berada di rumah Bok lah. Rumah Bok. Oh, Abi dah tengok siap betul Abi. Siap. Oh, ketuk musik belakang kat sana.
Oh, putih-putih dia. Kita sebelum masuk solat Jumaat, kita masak-masak dulu. Geng lelaki, kita masak dulu sebelum masuk ke tempat yang inilah last checkpoint. Komen kata dia LO49. Oh, live ni mesti kamu. Aku tu tak malu. Okey, dah pukul 2.22. Langit pun nampak macam dah nak hujan. Baru selesai solat jamak tadi dekat sini. So ni adalah ready untuk bergerak ke tapak pelepasan di UNR. Sebelum kita memasuki trek sebenar, ada bagi majlis pelepasan. Ada majlis pelepasan dekat UNR tu. So kami baru nak pergi mungkin dalam 15 minit atau 20 minit sampai dekat sana lah. Ni kampung Sungai Satan, Sungai Sate kalau bahasa Kelantan. Sungai Sate lah. Ni first time saya masuk sini. Lain penuh. Tu ada pencawang tak di masjid atau bukit di masjid. Okay, kita dah sampai di tapak pelepasan Kuala Balah, Ulu Balah kot. Nama dia. Tu dekat dalam sana tu ada majlis pelepasan daripada YB kot, ataupun ketua polis je. Dengar-dengar ketua polis yang merasmikan program ni.
Okay, kita ada sahabat kita bekas pemilik Pajero. Dia kata dia nyesal jual. Tapi dia cari lagi nanti insya-Allah. Slow masuk. Slow. Ada hak kau masuk sini, light kau sini. Penuh dekat light kau sekarang. Ni tak masuk 4-way lagi kan. Okey, kita akan masuk 4-way. Kelak ni. Duduk belakang set ni mari kali tu. 2 orang atau 3 orang duduk jalan. Kau kat mana memang tu esok program call tu. Dengan ada konvoy tu. Konvoy? Konvoy siapa dia? Argentina? Konvoy. Konvoy pejabat. Konvoy MBN. Aduh. Di mana? Di Kuala Lumpur. Ya. Tanah. Jom dia. Boleh. Nak go tu kalau wifi. Tak pun. Mati dulu. Ya. Saya kita buka walkie-talkie. Tak ada lah weh. Boleh ya. Assalamualaikum Raja-Raja Kosyah tu. Menuruni bukit saya pakai 4 LLC DRL untuk dia ada engine braking sikit. Ada co-pilot dengan Yusuf. Orang dah pengalaman jalan ni. Kaki hitam, motor kosong. Ada. Ada. Dah masuk. Kaki tu. Dekat mana tu berdia tu? Besi. Alik sini bis. Alik sana besi. Rata. Benda gitu. Jalan biasa-biasa je setakat ni. Sini kaya lagi ni. Atas ni. Tempat ada lah. Dan ini dia.
kita berhenti sekejap bagi lalu ekor orang lain. Pakai auto free lock aja kai tetap. Berhenti sini ya? Okey, kita berhenti seketika. Ada kereta kerosak ke kereta, klip turbo tercabut. Jadi kita tunggu. Orang lain dulu. Tadi gitu. Oh, yalah orang tunggu. Okey, kita nak terjun dalam air. Ya, dia mau tak kecil ke sana ni? Sedap. Mereka sungai. Jadi kecil. Saya duduk lagi. Mana? Okey, lepas ada sungai. Dia ada 4-way? Ada. Ada all-way. Orang pakai NT. Dia ganti Kembara. Lepas Kembara tak tubik lagi, dia tubik. Tapi dia tak lama tubik. Kita beli sementara dengan harga RM97,000. Tapi Toyota waktu tubik Rush. Dia model Rush lah. Kalau waktu tubik RM95,000. 7 seat. Jadi halus itu. Dia stop pengeluar radio. JPJ berdaftar datang JPJ lah. 400 Yuli. Tapi ada dalam grup kawan kawasan ni. Tu sawit dia mau ayat stop. Kalau kita pergi sterik ni lalu kau tu dah. Dia pening pada saya. Gua minta hanya hotel lu.
takut balik Ha? Takut dia pusing. Dia like dia kata. Dia salah nak mana kan. Balik dia tengok suri lalu kat ni. Dia kena gitar gitu baru boleh aja. Ya, sudah tak jauh dah bro. Sejam lebih off-road, kita dah sampai di tapak utama. Sejam lebih. Tak kemah. Wah, double tu. Bang Maggie. Ini ada. Oh, assalamualaikum. Betul lah ni. Pala ni. Pala duduk nobek dah ni. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di tapak. Ni. Kawasan memang pedalaman betul. Sebelah sana tu adalah Gunung Setom. Masuk ke sini ambil masa dalam sejam lebih lah off-road. Fully off-road lah. Tapi saya memilih jalan light core. Dia ada hardcore satu lagi. Takut banyak kerosak ke, kita ambil yang jalan yang mudah je. Kawasan ni tak ada lain. Kereta saya pun dia tak ada lah seluk mana. Tapi sedap lah main 4x4. Letak body dah. Masih ada.
إلى رب الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Demo wadi tu. Batak. Okey, kita nak rehat-rehat dulu. Belum makan, kita berguling-guling. Saya berada di kemah bumbu saya ni. Rakan-rakan ada di bawah. Okey, kita relax sini. Kalau tidur satu malam pun okey ni macam ni. Kelapa di dekat. Oh, mantap. Oh, sedap. Dah. Okey, kita nak ambil makan nasi. Masak dalam video ada nak dengan payah. Paket. Jahat baung. Ha? Boleh biar? Tak dalam bajet. Tiba masa untuk balik. Emang tak ada dah. Ada lelah tadi ada kena kafe. Ada. Ya ke dah? Turun joki tu masa. Pelan-pelan tu. Ya, pelan-pelan. Apa ya? Dah tak ada start. Ya, 24 jam. Ada pintu tak? Ada. Dia mampu dari sungai ke mana tu? Bukan sungai ni tadi ni. Adik bareng tak?
Koi. Naik benar ni sungai ni. Ni tak lalu tak di sini. Oh, jalan kau naik.